version premium MC3 2026. Okey, yang ni 5k lebih mahal dari variant executive. Okey, saya bukan nak cerita teori. Sekarang ni kita betul-betul test drive, tengok berbaloi ke tak. Okay, kalau korang baru first time sini, subscribe sekarang sebab confirm ada part yang korang confirm ubah cara korang nilai kereta segmen ini. Okey, untuk grill depan ni korang sendiri boleh judge. Ada yang suka, ada yang tak suka. Dah bahagian dalam pun semua sekarang leather seat untuk variant premium. Plus yang paling best, infotainment dia sekarang dah macam futuristic, boleh challenge sedan lain. Semua variant dah ada push start button. Alright, kalau korang ada kesempatan nak datang test drive mana-mana Proton showroom, korang boleh feel sendiri. Sebab ini model 2026. Dia ada 4 silinder and then dia dah guna enjin CVT. Okay. Steering pun nice. Jom kita test drive. MC3 yang baru 2026. Okay. And then ini version premium. Okay, kenapa premium? Okay, apa beza dia premium dengan executive? Okay, beza dia, okay, premium ni dia ada 6 airbag. And then yang paling the best part is dia ada sistem. Apa ada sistem? Okay, walaupun dia kereta bawah 100,000, dia dah ada sistem. Okay, dia satu-satunya sedan yang ada sistem. Okay, ada sistem ni dia safety. Safety untuk family. Okay, dan lagi satu dia guna enjin CVT. Bila CVT ni tahulah kan, dia jimat. Minyak fuel consumption dia jimat. Fuel consumption bayangkan 4.9 liter saja. Contoh kalau nak buat kerja part time, okay, nak bawa Grab, okay, so yang ni pun sesuai guna CVT punya enjin. Okay, jimat lah minyak. Okay, tu dia. And then dari in terms of power dia to be honest, dia 120 horsepower. Okay, 150 Newton meter torque. Okay, tapi okay, so kalau nak bandingkan dia punya power, CVT ni dia smooth lah. Tapi dia bukan antara kereta yang memang speed punya. Okay, sebab dia dibuild untuk penjimatan. Okay, fuel consumption dia rendah. Okay, bukan untuk performance. Tak boleh lah kita nak bandingkan kereta performance. Ini dibuat untuk kereta harian. Kita pergi kerja hari-hari, pergi kerja dari point A ke point B, and then ini bukan untuk kereta performance. Kalau nak test laju lah, nak ni, bukan. Okay, so dia guna transmission CVT. Okay, apa CVT? Kelebihan CVT ni tahulah, dia jimat. Minyak dia jimat kan. Okay, jom kita trace corner pula. Okay guys, okay, not bad. Cornering pun sedap guys. Okay, dia bukanlah tak ada power, ada power. Cuma dia bukan kereta performance. Tu je lah. Kalau nak cari kereta performance, belilah kereta performance. Tapi kalau nak beli sekadar untuk jimat, untuk pakai harian, belilah Saga ni. Tu je lah. Dia tengok penggunaan lah, dan keperluan. Kalau macam contoh bawa, beli untuk memang nak pakai kerja, second car, ataupun beli sebab nak buat part time job. Okay, nak buat macam bawa Grab macam tu. Ini sesuai sebab CVT ni memang jimat. And then sekarang ni dia dah guna, dulu dia guna timing belt, sekarang ni semua dah timing chain dah. Itulah kelebihan dia. And then interior dia pun dah ada sistem. Tak perlu beli sampai ratus-ratus ribu untuk dapat untuk dapat sistem tu. Okay, beli ni dah cukup. Okay, so nanti saya terangkan dengan jelas apa ada sistem tu. Okay, so far kita test drive, semua smooth. Okay, so dia normal kereta saja, sedan. Kalau test speed pun kita tak boleh test speed sini.
Okay, sebab sini bukan Sepang, nak test kelajuan. Honestly, steering dia memang okay, engine dia pun not bad. Okay, and then interior dalam pun dah okay. Cuma pasang tinted saja. Pasang tinted dah okay. Ni dalam dia, design dia. Okay, ni screen dia. Okay, dia screen dia macam apa nama dia, futuristic. Okay, dan yang paling best kalau kita pergi setting kereta ni, okay, tengok ni, kita ada emergency braking. Okay, kita ada front collision warning. Ni semua safety. Imagine kereta ni bawah 60,000, kita ada sistem guys. Okay, tak perlu beli mahal-mahal 70, 80,000, 100,000. Okay, MC3 ni dah ada sistem. Plus dia ada 6 airbag ya. Dia ada 6 airbag. Reverse cam pun dah ada. Tak perlu pasang, pergi kedai aksesori tambah reverse camera. Ni semua dah include dalam Saga Premium. Video ni membantu, tekan subscribe. Okey, setiap minggu kita akan post satu video. Komen di bawah apa video yang korang nak saya buat next Proton punya model. Okey.